Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mak Dia di sini. Hari ni Mak Dia nak makan sesuatu yang special. Masakan khas Melayu Riau iaitu lendot. Siapa pernah makan lendot? Nampak sedap kan? Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mak Dia tunjuk cara makannya macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak makan pakai sudu pun boleh juga. Cuma kalau makan pakai sudu ni, dia cepat cair. Jadi tak rasalah rasa lendot yang sebenar tu. Lendot ni diperbuat daripada tepung sagu. Sayur dia, biasa orang letak sayur kangkung ataupun sayur paku pakis. Tapi ada juga yang letak sayur bayam. Ikutlah terpulang. Ada Mak Dia nampak yang letak jantung pisang pun ada. Dia punya bahan dalam dia ni pula, biasanya orang akan gunakan seafood. Ada letak udang, sotong, ketam ataupun siput sedut. Hari ni nenek masak letak udang pepai dan juga udang. Rasa dia pedas-pedas, sedap sangat. Boleh je makan macam gini terus ataupun makan dengan nasi. Kalau ayah Mak Dia, diorang akan makan dengan sagu. Mak Dia tak pandai makan sagu. Lendot ni biasa orang buat waktu berkumpul bersama keluarga, makan beramai-ramai. Sedap, bertambah-tambah makannya. Mak Dia pusing daripada tepi, korang tengok Sedap ya. Mak Dia tambah yang kali kedua. Alhamdulillah, syukur nikmat atas rezeki yang diberikan hari ini. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye.